Ada apa dengan Zulhijjah? Untuk pengetahuan semua, saya dan kita semua, 1 hingga 10 Zulhijjah adalah hari terbaik dunia di sisi Islam. Sehingga ia lebih istimewa daripada 10 terakhir Ramadan. Apakah amal kebaikan yang kita nak buat? Saya ringkaskan. Yang pertama ialah membanyakkan bacaan Quran. Sepanjang tahun kita baca Quran. 1 sampai 10 ni kita gandakan bacaan Quran. Tak pernah sepanjang tahun tak baca Quran. 1 Zulhijjah bacalah 1 sehari semuka surat Al-Quran. Paksa diri kita untuk menjadi ahli syurga. InsyaAllah Allah datangkan ikhlas. Yang pertama Quran. Nombor 2, bersedekahlah setiap hari. Kalau bukan bulan biasa, kita sedekah sebulan sekali ataupun seminggu sekali. 1 hingga 10 Zulhijjah, bersedekahlah setiap hari. Ketiga, kita berpuasa. 1 hingga 9 Zulhijjah, sebab 10 hari raya Aidil Adha, haram berpuasa. Yang keempat, zikir. Tuan-tuan, zikir yang paling afdal, majoriti ulama pilih ialah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sedekah, zikir, Quran, puasa sunat. Daripada 1 sampai 9 Zulhijjah, saja aku puasa sunat Zulhijjah. Kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, 1 sampai 10 ni, pastikan amal ibadah kita berganda dan ditambah. Dan akhirnya ialah menghidupkan malam. Siapa yang susah untuk menghidupkan malam, cukuplah witir. Jangan tinggal witir. Cukup. Jangan tinggal witir 3 rakaat. Cukup.